pagi ini kita akan berbincang tentang... Selamat pagi, cikgu. Maaf mengganggu. Jurulatih Kamal ingin berjumpa dengan Aiman. Selamat pagi. Baiklah, Aiman, sila pergi berjumpa dengan jurulatih Kamal dahulu. Nanti jangan lupa bertanya kepada Hakimi tentang kerja rumah ya. Baik cikgu, lepas selesai nanti saya akan bertanya kepada Kimi. Salam berkenalan Haikal. Kau yakin dengan kau bersih? Macam sudah lama saja tidak kena air. Kau Aiman bukan? Ya, aku Aiman. Kenapa? Kau yang selalu dipilih untuk wakil sekolah dalam acara larian? Ya, akulah. Kenapa tak percaya ke? Bukan tak percaya. Cuma kau nampak biasa saja. Tak meyakinkan. Jangan nilai orang daripada rupa. Engkau belum tengok lagi kemampuan aku. Cukup. Kalau itu yang kamu fikir, bagus. Saya ada cabaran untuk kamu berdua. Saya nak kamu berdua jadi wakil sekolah dalam satu pasukan. Apa? Hei Aiman, kau kalau tak menang hari ni, memang aku sumbat dalam tangki minyak bas. Engkau ni Haikal, cubalah cakap elok-elok. Engkau tu murid baru, janganlah bersikap seolah-olah sekolah ni milik engkau. Betul. Lagipun kita satu pasukan. Kita perlu bersatu. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul. Engkau pun Aisyah. Aku pula ikut sebagai pasukan perubatan PBSM sekolah kita. Baiklah semua, nombor giliran sudah dipakai? Sudah. Pakaian semua selesa? Perhatian kepada semua peserta larian 1800 meter. Sila hadir ke meja pendaftaran bagi mengesahkan kehadiran masing-masing. Mari kita ke meja pendaftaran. Ke garisan. Sedia. Mula. Kau bukanlah sehebat mana dan aku sudah kata kau tak mampu. Berhenti sajalah. Biar aku yang mengharumkan kau akan kalah Aiman. Aiman, jangan berputus asa. Awak pasti boleh. Teruskan berlari dengan sepenuh hati. Tahniah Aiman, tahniah Haikal. Hebatlah awak berdua, berjaya membawa pulang pingat. Haikal, awak tidak mahu mengatakan sesuatu kepada Aiman? Kau tidaklah teruk yang aku sangka. Tahniah Selibek. Terima kasih Tomato. Apa? Siapa yang kau panggil Tomato?